Yo guys, welcome back to our podcast. Yes, hari ni kita ada tetamu yang special iaitu Cikgu Karina. Seorang cikgu tapi pernah aktif dalam teater. Wow. Hi guys. So, hari ni kita nak sembang pasal dunia teater tu bagi big energy dekat kehidupan cikgu sekarang. Tu yang dari segi positif ataupun daripada segi negatif. Dari segi negatif. Dari segi negatif, so far kalau dunia teater tu dari segi negatif tak ada lagi, sebab teater ni macam memang dunia saya. Saya memang lahir dekat dunia teater dan saya mengenali diri saya melalui dunia teater. Teater adalah segala-galanya sebelum saya mencuburi dalam bidang pendidikan ini. Kalau tak ada teater, saya tidak akan mengenali siapa saya. Oh, jadi saya nak tanya. Ya. Bila since cikgu mula minat? Since saya minat berteater, mula tu saya berteater pada zaman sekolah menengah. Time tu saya tak tahu lagi apa tu teater. Macam mana teater? Macam mana cara kita berlakon? Memang zero. Saya tak tahu. Ada seorang insan ni, cikgu yang baik. Saya tak sangka saya dapat jumpa dia kembali dekat sini. Memang kuat jodoh tu. Dia yang mengajak saya menceburi bidang ni. Lepas saya berteater, saya belajar vokal, saya belajar semua. Dulu saya memang pemalu. Saya dah mula mengenali dunia. Oh, macam ni rupanya dia aku. Saya dapat keluar daripada zon selesa. Momen yang paling cikgu ingat sampai sekarang? Setakat ni saya ada 3 teater. First teater saya pada tahun 2022 tu saya yang lahir. Okay, 2022. And then second teater pada tahun 2024. Momen tu yang saya memang tak lupa langsung. Orang datang memang full house. Awak bayangkan tiket kami sold out 2 malam. Wish. Betul. Dekat mana cikgu? Time tu kami buat dekat Unimas. Oh. Memang sold out. Demi teater kami ni, orang sanggup nak drive dari Kuching ke Semarahan. Malam kedua tu saya cedera. Kaki saya, kalau tak silap, terseliuh time tu. Itu dah selepas berlakon lah. Ya, selepas. Kalau sebelum tu habislah. Memang tak. Hancur lah cerita tu. Ada nak tanya soalan? Ada tak? Ada tak masa cikgu rasa nervous gila time dekat atas pentas? Macam mana cikgu handle vibe tu? Yang nervous gila tu taklah sampai gila awak. First theater tu lah. Kan first theater kan, kita baru nak mengenali dunia teater. Berlakon atas pentas, kita buat tu live. Kita buat live. Kalau salah nanti nak buat macam mana? Kalau dekat TV ni, kalau awak buat salah, Boleh ulang? boleh ulang. Mereka boleh cut. Yang ni, kalau kita buat salah, mana dapat cut? Macam tu je lah. Nervous biasa. Lepas tu yang kawan saya tu, saya ingat lagi kawan saya tu, dia memang nervous, gila-gila nervous. Walaupun dia pelakon TV. Dia pernah. Dia memang pelakon TV. Lepas tu, dia memang teater juga. Dia still nervous sebab time tu saya ingat. Sebab time tu ada jemputan. Yang jemputan tu datang daripada TVS, kalau tak silap. Mereka dari TVS tengok show kami tu. Yang tu buat dia nervous. Sampai dia shaking macam ni. Cakap lah, relax lah macam tu. Relax lah. Dia cakap ni, Ciki ni memang tak pandai nervous ke? Dia cakap macam tu. Dia tanya. Tipu lah kalau saya tak nervous lah. Tapi Nervous tu ada lah. memang ada lah ni sikit. Tapi relax lah. Macam saya ada cara untuk tenangkan diri tu. Tentu. Ipah ada soalan? Cikgu, kalau ada pelajar dia nak explore dunia teater ni tapi dia rasa insecure, apa step pertama yang cikgu suggestkan? Kalau rasa insecure, bagi saya, kenapa perlu insecure kan? Kita nak belajar benda baru. Kalau awak rasa diri awak insecure, memang tak dapat lah awak nak capai benda tu. Betul tak? Betul tak? Kena buang rasa tu. Awak mesti yakin
Awak mesti confident. Yang awak dapat buat benda tu. Macam tu. Dia nak cuba tapi dia takut orang judge. Tak ada orang nak judge. Biarlah kalau awak nak berjaya, takkan awak nak dengar cakap orang. Sampai bila-bila pun awak takkan berjaya, betul tak? Betul. So kalau awak nak berjaya, masuk sini, keluar sini. Okay. Pengalaman tu ada efek tak untuk cikgu handle kelas dan motivate pelajar? Ada? Ada. Ada. Ya. Okey, cuba terangkan. Macam Pengalaman saya dalam dunia lakonan ni memang banyak mengajar saya. Saya untuk handle kelas, saya untuk bercakap dengan awak. Lepas tu saya nak handle diri saya sendiri. Kami banyak belajar macam mana nak buat riak wajah, macam mana nak bercakap, macam mana nak berjalan. Tu pun kami belajar. berjalan pun ada. Ya. Okey, awak dapat watak permaisuri. Takkan awak nak berjalan macam ni? Betul tak? Mesti awak macam okey, awak mesti macam ni. Awak permaisuri kan, awak mesti nampak angkuh dengan bahu awak. Dulu kan suara saya kecil je. Lepas saya belajar vokal, itulah suara saya besar sekarang ni. Kalau tak besar lah. Tak besar tu. Dia ada teknik. Awak bercakap pun mesti ada teknik. Okay. Cikgu boleh buktikan dengan pelajar lain yang cikgu sebenarnya pemalu tapi boleh jadi macam sekarang. Ya betul. Saya sebenarnya pemalu. Dari dulu lagi saya memang pemalu. Kalau saya berjumpa dengan orang baru, awak tengok, saya memang tak bercakap. Kalau orang tegur baru saya bercakap. Dia macam ni je. Cikgu ni buat cikgu boleh rasa confident. Okay. Rasa confident. Cikgu, siapa insan yang cikgu bagi tahu tadi? Insan yang saya baru tahu tadi, yang mengajar saya dalam dunia seni, yang mengajak saya dalam dunia seni ni, pengetua cikgu saya ni. Dia dulu dia bekas cikgu saya dekat SMK Kabung. Lepas tu saya sambung belajar dekat Kuching. Saya jumpa cikgu baru. Mereka lah yang banyak mengajar dan mengajak saya menceburi dunia seni. Terima kasih Cikgu Karina dah kongsikan pengalaman cikgu. Boleh jadikan pengalaman ini sebagai inspirasi kepada kami semua. Kepada murid-murid yang di luar sana. Sama-sama. Okay, sampai sini je lah episod kali ni. Stay curious, stay confident, And and keep keep the energy up. Bye-bye. Bye.